10 game yang menghina Islam. Main game memang seronok, tapi yang tak seronoknya, rupanya game yang kita suka main tu ada terselit elemen-elemen yang menghina Islam. Tapi tak tahulah sekadar marketing ke, kebetulan ke, ataupun memang saja nak cari pasal. Jadi, apa kata video kali ini kita senaraikan 10 game yang dianggap menghina Islam. Nombor 1, game yang menghina Islam adalah Devil May Cry 3. Game ni mengenai pemburu syaitan. Pemain game kena berlawan menentang syaitan-syaitan untuk menembusi 12 pintu sebelum bertemu ketua syaitan yang menanti di pintu terakhir. Dan pintu terakhir tu nampak sebiji macam pintu Kaabah. Kalimah Allah juga terpapar dekat pintu yang dijaga oleh syaitan dalam game tersebut. Ramai yang menganggap ini satu penghinaan melampau kepada umat Islam kerana Kaabah adalah kiblat dan tempat suci. Begitu juga dengan kalimah Allah. Tetapi boleh pula diorang kaitkan dengan pintu Kaabah sebagai pintu setan. Dalam game ni menunjukkan pintu Kaabah sebagai pintu yang menghubungkan di antara dunia syaitan dan dunia nyata. Karakter yang buka pintu tu pula akan menyerahkan diri pada kuasa ilmu hitam. Game yang menghina Islam nombor 2 adalah Clive Barker Undying. Game ni mengisahkan tentang perlawanan dengan syaitan dan dalam game ni juga ada istana syaitan. Dalam istana syaitan tu pula ada mengandungi ayat-ayat Al-Quran dekat dinding. Dalam game tu kita kena bunuh semua syaitan-syaitan bagi memperolehi sejenis tangkal untuk menghidupkan semula pemilik istana. Game ketiga adalah Zack and Wiki. Dalam game ni ada suara orang menjerit Allahu Akbar dan sebutan ini sangat jelas kedengaran banyak kali dan selalu diulang-ulang. Jadi hal ini membuatkan ramai tak tahu apa sebenarnya niat pembangun game ni menggunakan frasa yang sering dilafazkan oleh umat Islam setiap kali solat. Pada tahun 2007, syarikat Capcom yang buat game ni telah mengeluarkan sebutan Allahu Akbar itu daripada kandungan game Zack and Wiki kerana ramai yang tak puas hati. Nombor 4, game yang menghina Islam berjudul Prince of Persia. Pedang yang digunakan oleh watak game ini ada tulisan kaligrafi Arabik yang ditulis, "Sebarkanlah ajaranku walau satu ayat pun." Kata-kata ni adalah sabda dari Rasulullah SAW. Jadi kat mana pula hinanya? Okeylah letak sabda Rasulullah dekat pedang dalam game, bolehlah sebarkan. Tapi tak juga. Ramai yang tak setuju dan anggap ini satu penghinaan kerana watak dalam game ni kena membunuh siapa je yang halang dia. Secara tak langsung, game ni mengatakan bahawa ajaran Islam disebar melalui pembunuhan. Game yang menghina Islam nombor 5, Counter-Strike Condition Zero. Game Counter-Strike sangat terkenal kepada budak-budak 90-an yang balik sekolah lepas tu lepak sisi. Tapi dalam game Counter-Strike Condition Zero, kita perlu menembak askar-askar yang beragama Islam, di mana penembak perlu menembak musuh Muslim. Kita juga boleh dengar musuh yang kita tembak dalam game tu akan menjerit Allahu Akbar dan jihad. Game yang keenam adalah Stronghold Crusader. Game ni berkenaan peristiwa perang salib. Pemain memainkan watak sebagai Crusader dan menentang musuhnya iaitu tentera Islam yang berbangsa Arab. Perang salib adalah peperangan antara tentera Kristian dan tentera Islam. Tapi ada yang menganggap game ni hanya bertujuan ceritakan hal sejarah, bukannya ingin memburukkan Islam. Tapi orang jahat dalam game ni adalah orang Islam. Kita jadi orang Kristian. Nombor 7, game yang menghina Islam adalah Guitar Hero 3 Legends of Rock. Dalam game ni, kelihatan kalimah Allah telah dijadikan corak lantai dan kemudian dipijak-pijak oleh makhluk yang berupa syaitan bermain gitar. Tapi ada juga dua kemungkinan dekat sini. Kemungkinan itu logo zodiak Virgo yang diterbalikkan dan bukannya kalimah Allah. Seterusnya, nombor 8, game yang menghina Islam adalah Resident Evil 4. Resident Evil 4 merupakan game mengenai virus dan zombie. Misi game ni adalah untuk menyelamatkan anak Presiden Amerika yang diculik oleh kumpulan yang bernama Los Illuminados.
Dalam game ni mempunyai pintu yang ada logo Illuminati dan pintu ni sebiji macam pintu Omar bin Khattab, Masjid Nabawi, Madinah. Pintu ni ditiru sebiji-sebiji dan telah diilluminatikan. Nombor 9, game yang menghina Islam adalah Dante's Inferno. Dante's Inferno adalah game mengenai seorang karakter yang misinya dilakukan di dalam neraka. Pemain membuat pilihan memusnahkan atau menyucikan roh manusia yang dikutuk menggunakan cahaya salib untuk dihantarkan ke syurga. Game ni menggunakan tempat neraka yang digambarkan terbagi menjadi 9 tingkat lingkaran mengikut dosa pada setiap manusia. Dante adalah karakter yang diadaptasikan dari nama Dante Alighieri, seorang penyair abad ke-14, seorang pejuang di masa perang salib ketiga. Jadi, kat mana yang hina Islamnya? Menurut website Games Latest, negara Timur Tengah telah mengharamkan game Dante's Inferno yang dikeluarkan oleh EA Games. Disebabkan latar belakang cerita game ni diambil dari seorang penyair, Dante Alighieri, yang hidup pada tahun 1265 sehingga 1321. Dia ni sastrawan terkenal Itali. Dalam catatan dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-8 sebab telah memecah belahkan masyarakat dengan ajaran Kristian palsu dan melakukan perkara yang keji sepanjang hidupnya. Nombor 10 game yang menghina Islam adalah Ayo Dance. Permainan Ayo Dance walaupun nampak sangat innocent, tapi game ni juga dikatakan menghina Islam. Dalam game ni, kita boleh nampak watak dalam game Ayo Dance berdiri di atas buku yang kelihatan seperti Al-Quran. Tapi tak tahulah apa niat sebenar pembangun yang buat game ni. Di atas sebab ni, ramai masyarakat Islam yang marah dan terkilan dengan permainan ini. Jadi, itulah senarai 10 game yang menghina Islam. Apa pendapat korang tentang game-game ni? Adakah ianya satu kebetulan atau memang disengajakan? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.